MCMC bakal perketat garis panduan pendaftaran kad SIM. Pemberian khas Sabah meningkat kepada 600 juta bagi 2025. Fadlina terima memorandum keselamatan sekolah di tengah desakan letak jawatan. Ramasamy berpandangan MIC keluar BN bakal jejaskan kestabilan politik. Amanah gesa siasatan terhadap Ahmad Marzouk berhubung kenyataan kaitkan Palestin. Dan Marzuki sifatkan tindakan Muhyiddin tolak kerajaan perpaduan bukan satu kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dijangka memperketatkan garis panduan pendaftaran kad SIM prabayar dalam usaha membendung penyalahgunaan identiti dan jenayah cyber. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, dasar baru itu disasarkan untuk dilaksanakan seawal suku pertama tahun 2026. Menurutnya, sejak 2017, individu dibenarkan mendaftar sehingga 5 nombor prabayar bagi setiap syarikat telekomunikasi. Namun, jumlah yang tinggi itu kini dipertimbang semula selepas MCMC mendapati ia boleh disalahgunakan oleh pihak tertentu, termasuk bagi aktiviti penipuan dan pendaftaran akaun palsu. Ia menjelaskan bahawa MCMC kini sedang menjalankan proses siasatan awam berhubung cadangan had baharu iaitu maksimum 2 nombor prabayar bagi setiap syarikat telco untuk rakyat Malaysia. Dia menyatakan perkara itu semasa menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari di Dewan Rakyat yang bertanya mengenai langkah kerajaan dalam memastikan penggunaan kecerdasan buatan AI secara beretika serta usaha MCMC memperkukuhkan keupayaan forensik digital. Kerajaan Persekutuan meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sabah bagi tahun 2025 kepada 600 juta berbanding hanya 26.7 juta pada tahun 2019. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi penerangan khas di Dewan Rakyat sebagai bukti komitmen kerajaan Madani untuk memenuhi hak negeri itu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurut Datuk Seri Anwar, pembayaran penuh telah pun disalurkan kepada Kerajaan Negeri Sabah pada 10 September 2025 dan menyifatkan jumlah 600 juta itu sebagai bersifat interim. Sementara formula baharu sedang dirunding bersama bagi menentukan pemberian yang lebih adil dan manfaat pada masa hadapan. Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa keputusan menaikkan kadar pemberian khas itu dibuat hasil kajian semula dan persetujuan antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah di mana jumlahnya kini sekali ganda lebih tinggi berbanding era pentadbiran sebelum ini. Katanya, ini membuktikan kesungguhan kerajaan semasa untuk menunaikan janji terhadap negeri di bawah bayu itu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menerima satu memorandum berkaitan isu keselamatan sekolah daripada kumpulan pelajar dan aktivis ketika berdepan desakan agar beliau meletakkan jawatan. Penyerahan memorandum itu berlangsung di luar bangunan Parlimen dalam suasana tegang dengan peserta demonstrasi melaungkan slogan mendesak peletakan jawatan menteri berkenaan. Turut hadir bersama Fadlina ialah timbalannya Wong Kah-Woh serta beberapa pegawai keselamatan dan wakil Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang menyaksikan sendiri penyerahan dokumen tuntutan tersebut. Memorandum itu berkait rapat dengan isu keselamatan pelajar di sekolah yang menjadi perhatian masyarakat umum. Ketibaan beliau disambut dengan laungan turun, namun menteri itu tetap meluangkan masa untuk berbincang seketika bersama wakil kumpulan yang hadir bagi menerima dan meneliti tuntutan mereka.
Menurut aktivis pelajar Ain Husniza Saiful Nizam yang mengetuai organisasi Pocket of Pink, mereka tidak mahu lagi mendengar janji-janji kosong daripada kementerian. Katanya kepada media, Fadlina berjanji akan meneliti dan memenuhi tuntutan yang dibawa, namun kumpulan mereka mahukan tindakan konkret dan pembaharuan segera, bukan sekadar kata-kata. Presiden Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia Urimai P. Ramasamy berpandangan bahawa sekiranya MIC benar-benar mengambil keputusan untuk keluar daripada Barisan Nasional BN, ia akan memberi kesan besar bukan sahaja kepada BN tetapi turut menggugat kestabilan politik kerajaan Madani yang diterajui Pakatan Harapan PH. Menurutnya, langkah MIC itu tidak boleh dilihat secara terasing kerana ia melibatkan gabungan parti berbilang kaum dalam PH yang turut memerlukan sokongan padu dari semua segmen masyarakat, termasuk kaum India. MIC, walaupun bukan sebahagian daripada PH, masih dianggap sebagai komponen penting dalam struktur sokongan politik kerajaan Madani. Ramasamy juga menyatakan bahawa sejak PRN 2023, sokongan masyarakat India terhadap kerajaan Madani dilihat semakin merosot. Fenomena itu menurutnya jelas dalam trend undi dan sentimen umum yang kian kritikal terhadap pentadbiran semasa. Beliau terus mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini dilihat seperti kehilangan daya tarikan dramatik yang dahulunya berjaya menambat hati pengundi India. Ramasamy menjelaskan bahawa ketegangan dalaman antara MIC dan UMNO dalam BN turut menambah buruk keadaan. Tambahnya, keputusan MIC nanti akan menjadi petunjuk penting sejauh mana parti-parti politik lama masih relevan dalam struktur gabungan baharu yang diterajui PHBN serta memberi kesan terhadap keupayaan kerajaan Madani mengekalkan sokongan masyarakat pelbagai kaum. Parti Amanah Negara Amanah menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan segera terhadap Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Ahmad Marzuq Syari susulan kenyataan beliau yang mengaitkan situasi konflik Palestin dengan keadaan di Malaysia yang berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat majmuk negara. Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil mendakwa kenyataan Ahmad Marzuq menyentuh isu sensitiviti berkaitan agama, kaum dan institusi raja 3R yang boleh menimbulkan keresahan awam. Katanya, kenyataan sedemikian berpotensi melanggar kanun keseksaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, ahli politik seharusnya mengamalkan wacana yang membina, bukan menyemarakkan ketegangan antara rakyat. Faiz berkata, semangat rakyat Malaysia yang menentang kekejaman rejim Zionis di Palestin tidak seharusnya disalahguna sehingga mewujudkan suasana permusuhan terhadap golongan bukan Islam dalam negara ini. Tindakan seperti itu, katanya, hanya akan mengganggu gugat keamanan dan perpaduan negara. Bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin, Marzuki Mohamad menyifatkan keputusan Presiden Bersatu yang menolak carangan perubahan kerajaan perpaduan selepas PRU 15 tanpa perbincangan dengan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN sebagai tindakan yang tidak salah. Itu kerana Muhyiddin bertindak mengikut dasar parti untuk tidak bekerjasama dengan DAP. Marzuki menjelaskan bahawa dalam sesi menghadap yang di Pertuan Agong ketika itu, Muhyiddin turut diiringi oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Beliau menambah bahawa PAS juga mempunyai pendirian yang sama iaitu tidak akan bekerjasama dengan DAP, menjadikan keputusan tersebut mencerminkan konsensus antara kedua-dua parti utama dalam PN. Beliau terus menyangkal dakwaan bahawa tindakan Muhyiddin itu melemahkan gabungan. Sebaliknya, beliau berkata, keputusan tersebut terbukti tepat apabila PN mencapai kemenangan besar dalam PRN 2023 dengan menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Marzuki menambah bahawa PN turut hampir menawan Selangor, negeri kubu kuat Pakatan Harapan PH dan berjaya menembusi kawasan-kawasan baharu di Pulau Pinang serta Negeri Sembilan.
Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.